Ika tu perempuan. Janganlah ikutkan sangat apa orang cakap. Jangan ikut terunjuk orang. Ika tu muda lagi. Cantik. Gunakan kelebihan yang Ika ada ni, dapatkan apa yang Ika nak. Faham? Mamalah, tak naklah. Ya Allah, takutlah. Ika tak sukalah buat benda yang bukan-bukan. Ya Allah, hai. Bukannya Mak Melah suruh Ika buat benda bukan-bukan. Maksud Mak Melah, Mak Melah pun dulu muda. Mak Melah cukup pantang kalau orang nak pijak-pijak kepala Mak Melah. Jangan. Maksud Mak Melah, gunakan kuasa wanita kita tu untuk dapatkan apa yang kita nak. Hak kita. Jangan ikut terunjuk orang. Itu maksud Mak Melah. Kalau Ika duduk diam macam gini je, sampai bila-bila Ika tak dapat apa-apa yang patut, Ika. Ika, nasib kita ni, kita sendiri je yang boleh ubah. Nak harap orang? Tak. Ika tak kesian ke tengok Mikael tu kalau Ika duduk diam je macam ni? Oh. Okey, macam tegas sikit lah. Tegas. Kuasa wanita tu. Apalah. Suka!